wang kosong sebenarnya, tapi penerbit minta saya berlakon konon-konon minum kopi Mak Orchid. Sebenarnya kopi Mak Orchid ada tapi dekat luar. Jadi terima kasih Mak Orchid kerana hari ini menaja kopi untuk kami, ramai yang dah segar sebenarnya. Dan sebenarnya untuk sambutan Hari Pahlawan ni ada yang istimewa daripada Mak Orchid. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah Jabatan Hari Veteran Datuk Major Jeneral Zulkifli bin Mazlan, kerana saya mewakili rakan-rakan veteran yang lain. Dan pada tahun ini adalah tahun kedua saya dengan produk saya kopi Mak Orchid ni. Setiap pembelian menyumbang RM1 kepada Yayasan Veteran ATM. Dan saya juga berterima kasih pada rakan-rakan sekalian kerana telah memberi saya satu laluan untuk saya memulakan sesuatu yang barulah di dalam sebenar Hari Pahlawan ni. Jadi syabas pada Mak Orchid, kita berikan tepukan. Jadi kita harapkan semua dapat menjayakan apa yang diusahakan oleh Mak Orchid ini sendiri. Okey, jadi Datuk, saya nak juga terus tanya kepada Datuk, sukarkah agaknya bagi pihak jabatan mengumpul dana untuk membantu golongan-golongan pahlawan ni sebenarnya? Sampaikan pada satu ketika, mungkin saya tak kira ketika itu adakah di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran ataupun di bawah PBTM sehingga satu kempen besar-besaran diadakan? Saya kira sebelum ini bila PBTM membuat kutipan rayuan Hari Pahlawan, mereka boleh mengutip dalam tiap-tiap tahun dalam di antara lebih sejuta, 1.5, dan tahun lepas agak berkurangan sikit, RM800,000 dan sebagainya. Mungkin susah sebab mungkin jangkauannya. Dan mungkin ada pendekatan yang diambil oleh jabatan. Betul. Itu sebab kita rasa bila kita lihat trend ini berlaku, kerajaan, macam saya kata tadilah, khawatir bahawa kita, bukan jumlah itu yang penting. Kita takut yang menurun ini ialah kesedaran tentang Hari Pahlawan, ataupun kesedaran ataupun semangat untuk menghargai Hari Pahlawan. Jadi itu sebab kerajaan berkeputusan kali ini untuk melibatkan Jabatan Hal Ehwal Veteran bersesama dengan, bukan kita mengambil alih, kita bersesama dengan Persatuan Bekas Tentera Malaysia dan juga kelab veteran ataupun pertubuhan veteran yang lain, kali ini secara besar-besaran untuk berkempen tentang ini. Dan kita, macam saya katakan tadi, kita nak balik ke sekolah, kita nak pergi ke Institut Pengajian Tinggi, kita membuat kutipan jalanan, kita nak pergi ke gedung beli belah, kita nak ada di pavilion, kita nak ada di KLIA, tempat-tempat umum, terminal pengangkutan. Jumlah itu tak penting. Pentingnya ialah semarakkan Hari Pahlawan, suburkan semula Hari Pahlawan, dan ini didukung dengan tanda ataupun isyarat rakyat menderma. Adakah negara-negara lain sebenarnya juga turut membuat perkara yang sama sebenarnya? Okey. Negara-negara yang lain, di Amerika Syarikat mereka menyambut Veterans Day, Perancis dipanggil Armistice Day, Australia Anzac Day. Tapi yang saya pernah alami ialah semasa saya di England, pada tahun lepas saya diundang khas untuk melihat tindak tanduk mereka semasa dia punya Hari Pahlawan, yang dipanggil Remembrance Day, yang disambut pada 11 November tiap-tiap tahun, sempena akhirnya tamat Perang Dunia Pertama tahun 1918. Di England sana, kalau musim Remembrance Week tu, kalau berjalan di kota London tu, kalau awak tak pakai bunga popi tu, agaknya awak pelik. Adalah menjadi satu fashion semasa tempoh tersebut, semua orang pakai bunga popi. Bunga popi tu rosak, diderma lagi, dipakai bunga popi. Dan di United Kingdom, mereka boleh bangga mengutip di antara 27 sehingga 30 juta pound tiap-tiap tahun. Tapi penghayatannya dari kanak-kanak kecil-kecil sampai orang tua-tua. Pembaca berita di televisyen semua pakai bunga popi. Dan kita harap kita harap benda ini akan menular kepada stesen TV di RTM dan juga stesen-stesen lain. Wayne Rooney bila dia main bola ketika itu, even jersey dia pun ada di emboss bunga popi. Jadi
Jadi kita harapkan seluruh rakyat Malaysia pada 31 hari bulan Julai ini sama-sama kita pakai bunga raya dan derma terlebih dahulu. Jadi kita ada SMS sebenarnya, Datuk, ya, akan kita kongsikan. Okey, daripada Salehuddin, Pulau Pinang. Saya bekas prajurit dan pekerja awam memohon kerajaan untuk mengenang budi terhadap pahlawan kerana saya telah meminta kerajaan menaikkan pencen diterima RM180 kepada RM500 tapi tiada respon, padahal penerimaan bantuan daripada JKM menerima RM300. Mohon keprihatinan kerajaan. Dan seterusnya daripada Hussein Jorteh, Terengganu, pahlawan tidak hanya terhad kepada pasukan keselamatan sahaja. Siapa sahaja yang mempertahankan negara baik secara fizikal maupun sumbangan pemikiran dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas juga adalah pahlawan. Pahlawan tidak semestinya gugur di medan tempur. Terima kasih kepada Salahuddin dan juga Hussein. Mungkin Datuk ingin memberikan komen balas? Bagi SMS yang pertama tu, dia menyatakan bahawa dia menerima pencen RM180. Yeah. Saya kira mungkin itu sama ada mungkin pencen hilang upaya ataupun pencen kerana tamat perkhidmatan dia agak singkat, tidak menjangkaui kepada 21 tahun ataupun dia telah diberhentikan atas sebab-sebab kesihatan. Disebab pencen dia agak kecil dan akan bergantung kepada tempoh perkhidmatan dia. Tetapi sekiranya beliau berkhidmat 21 tahun, saya juga hairan kenapa pencen dia tidak naikkan ke pencen minima iaitu jadi RM700. Kita harap Cik Salahuddin boleh rujuk. Kita harap beliau mendampingi pejabat kita yang terdekat dan kita akan cuba lihat apakah masalahnya dan walaupun dia terima pencen RM180, kita macam saya katakan tadi ada bantuan sara hidup, kita boleh menokok kepada pencen yang dia ada dan kita harap dia dapat memberi sedikit kelegaan kepada dia. Okey. Jadi itu dia jawapan daripada Encik Salahuddin dan pastinya kita harapkan ya 31 hari bulan merupakan sambutan Hari Pahlawan dan kita semua rakyat Malaysia yang sememangnya prihatin ya dapat menderma kepada dana rayuan Hari Pahlawan. Jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan kalau untuk mendekati golongan remaja, banyak NGO dan juga banyak pihak-pihak yang lain sebenarnya menggunakan konsep hiburan untuk menarik golongan muda ya dalam menghayati Smart Patriotisme dan juga untuk memberikan sumbangan. Jadi adakah pihak Jabatan Hari Pahlawan juga menggunakan kaedah yang sama? Okey, bagi kali ini mungkin tidak lagi. Sebab kita nak memulakan usaha menyemarakkan dan menyuburkan semula. Lagi satu, perkara Hari Pahlawan ini dia satu hari yang menghormati, menghargai mereka yang gugur. Sudah tentunya